Inilah Tugu Negara, sebuah simbol penghormatan kepada lebih 11,000 perwira. Tugu ini dibina pada tahun 1966 dan merupakan hasil karya seorang pengukir terkenal dunia, Felix D. Weldon. Beliau juga merupakan individu di sebalik monumen ikonik Iwo Jima di Amerika Syarikat yang menjadi inspirasi kepada rekaan Tugu ini. Tugu ini didirikan di kawasan yang dahulunya dikenali sebagai Taman Tasik Perdana, satu lokasi yang tenang seolah-olah memberi ruang untuk kita berhenti sejenak dan mengenang jasa mereka. Di sinilah keheningan menjadi saksi kepada sebuah pengorbanan yang penuh bermakna. 7 figura askar ini yang berdiri megah melambangkan nilai-nilai utama dalam perjuangan: kepimpinan, keberanian, pengorbanan, kekuatan, kesatuan, kewaspadaan dan ketabahan. Kita hidup dalam dunia yang semakin laju, tapi tempat sebegini mengingatkan kita bahawa setiap kemerdekaan itu ada harga yang perlu dibayar. Kenal asal usul, kuatkan jati diri dan jom follow man!